sale biasanya kita akan kira sekali dengan shipping. Cuma nanti kalau sis perasan dekat dalam impose akan ada bahagian expenses. Expenses tu perbelanjaan. So nanti setiap bulan, so sis boleh letak macam contoh kita guna filter dekat bahagian shipping or charge to customer tu. Sebab yang ni bukan under kita punya duit lah. Maksud dia duit customer bayar untuk kita guna pakai kan. Kira bukan under kita punya sale lah. Kata dari segi satu makna lagi kan. So kita boleh masukkan amount, total amount bagi mengikut bulan, bagi charge to customer or shipping punya bahagian, masuk kepada expenses. Okay, expenses tu just renote je name, date tu berapa. Contoh kita katakan untuk kiraan bulan 1. Okay, kita masukkan penghujung bulan lah. Okay, 31 bulan 1 2025. Okay, so bulan Januari lah kan. Okay, so kira kita tulis kat situ description ni adalah cost postage ataupun cost kita panggil cost postage lah, senang. Okay, cost postage berapa total, katakan total semua yang kita dah buat post semua yang under customer kan, semua dalam kiraan RM100. So kita masukkanlah amount kat situ RM100. So kira nanti dekat bahagian profit loss dia akan tolak. Okay, so sebab dia akan masuk automatic dalam bahagian expenses lah. Sebab dia akan automatic kan. So kat situ kita akan dapat total profit and loss secara bersih selepas kita tolak postage tadi tu dengan charge to seller, charge to buyer. Itu konsep. Dikira depends on user dia nak masukkan macam mana. Cuma kira dia punya formula adalah untuk total invoice, charge subtotal, tambah charge to buyer, okay, and then tambah shipping, and then tolak deposit. Itu dia punya formula dalam this system lah. Misal kata sis nak adjust ke atau ikut yang sis nak, sis prefer macam ni, mungkin kami punya formula sebab kami refer pada another client. Mungkin client mungkin formula daripada situ tak berapa nak tepat. Nanti sis boleh inform kat kami, mungkin kami ada another suggestion lah untuk sis punya issue. Cuma explanation kami macam tu lah. Depends on user nak letak macam mana. Cuma kira kalau postage memang bukan under sale lah, sebab postage tu adalah duit daripada customer yang dibayar untuk kita dan kita guna pakai duit untuk buat penghantaran lah.